Okay guys, hari ni kita pergi ke hutan bandar JB. Dah lama guys tak pergi guys. Setelah renovation. Last pergi sebelum PKP. Dah lama guys. Okay, sekarang kita naik atas mencari entiti. Entiti bukti. Apa tu mah? Nampak baru. Oh. Itu pusing. Okay guys. Hari ni kita jalan pada hari yang pertama bulan Jun 2026. Ni suasana hutan bandar. Dah lama tak pergi. Wah, dapat jalan-jalan. Okay. Ni tak tahu sebelah ni apa ni. Oh, sebelah ni quarters immigration. Bahan tu store. Dah lama tak pergi masuk immigration punya quarters. Masa kerja immigration tu selalu pergi sini hantar dokumen kat store. Penat. Dari sini mah tak larat pergi sana, jauh ni hutan ni. Cuaca mendung. Kita MRC kat sana. Nampak? Oh, dah lain lah. Dulu kolam kat bawah sana. Mandi-mandi kat sana. Tu kolam. Okay guys, ada pondok bawah, boleh rehat, boleh piknik. Kolam hari ni tutup, dia buka Jumaat, Sabtu, Ahad saja. Hari ni hari Isnin 1 Jun. Ni tak buka ah. Ada surau, ada surau. Okay. Ni kolam. Tapi tak buka dia ni. Oh, tu. Okey, ni tempat ni kolam. Orang tak buka mah. Ni buat sampai Ahad je baru buka. Belah sana tu ada lagi tu untuk track jalan kaki, jogging apa kan. Tapi tak larat. Ya, cantik. Wah, pada bangsa Johor yang bercuti pada hari ini boleh datang ke hutan bandar. Banyak perubahan sekarang. Okey. Apa cakap anda? Terus sini. JB Fit. Sini dia buat. Bawah. Sama bawah. Ni ada taman satu Satu belah sini, satu lagi belah sana. Ni tak apa besar sangat. Dia bawa anak-anak ke sini. Cuaca tengah hari ni tadi baru hujan gerimis sikit kat bandar JB. Dekat sini belum hujan lagi mungkin. Harap belum tak hujan lah. Okay. Okay. Nampak?
Ada satu, dua taman. Sini. Mana tu nanti ada lagi. Okay guys, untuk event baru. Bola sepak, beberapa pemain JDT akan keluar dibebaskan untuk musim 2026-2027. Siapakah di antara mereka yang akan keluar pada musim ini? Adakah Bergson? Adakah Arif Haiman? Ataupun adakah Jairo? Mana yang tahu boleh komen di bawah. Ayo guys, jalan licin lah di simen. Ada katak. Yang apa nama ni mah? Salamander. Laman bermain nama dia. Kawah. Laman bermain. Ya. Oh nampak ada kolam jalan saya ke atas, kita di bawah. Dah nama kita. Okey, ni boleh wakaf tempat berehat. Send the sand. Walk alone, walk alone. Makan-makan. Lapar boleh makan kat sini.